Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatul ridha wa warda an ashabi ridha. Tan Sri Pengurus Tetap dan Datuk Timbalan Pengurus Tetap, Timbalan Presiden dan Naib Presiden, Ketua Sayap Wanita Pemuda dan Puteri, Sisa Agung Bendahari, Ketua Penerangan, rakan-rakan ahli-ahli Majlis Tertinggi UMNO, para perwakilan Presiden MCA, Timbalan Presiden MIC, Presiden PBRS, Presiden-Presiden Parti-Parti Friends of BN, Mubarak, veteran, Majlis Ulama, Lembaga Disiplin, Skuad Sayang, Skuad Sabil, Kelab UMNO luar negara. Kita berikan penghargaan pada mereka. UMNO siswa juga penghargaan pada mereka. Sekolah Patriotik UMNO. Wakil-wakil kementerian, jabatan-jabatan dan agensi-agensi, para pemerhati di dalam dan luar Dewan, petugas-petugas media, kepada semua yang mengikuti Perhimpunan Agung UMNO 2025 pada kali ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah Perhimpunan Agung kita pada tahun ini akan diadakan sebanyak 2 kali. Kali ini adalah untuk tahun yang lalu. InsyaAllah akhir tahun ini akan diadakan sekali lagi untuk tahun 2026 dan ketika itu kita juga akan merayakan ulang tahun ke-80 UMNO Malaysia, insyaAllah. Saudara-saudari, hari ini izinkan saya berkongsi rasa apa yang telah lama tersimpan di dalam lubuk hati kita semua. Apa yang ada di benak seluruh ahli UMNO, itu jugalah yang selama ini terpendam di hati saya. 3 tahun kita menggalas amanah kenegaraan. Satu tempoh matang untuk penggal Parlimen ke-15 dan di tempoh itu di mana Parlimen memasuki suku ketiga yang membolehkan ia dibubarkan pada bila-bila masa. Satu tempoh yang tidak memerlukan pilihan raya kecil diadakan jika berlaku kekosongan kursi. Saudara-saudari, 3 tahun lalu, tatkala negara diuji dengan ketidaktentuan, kita memilih untuk menempuh jalan yang beronak agar negara tidak terus hanyut dalam gelombang kemelut yang tidak berkesudahan. UMNO, walau dihujani tohmahan, disimbah dengan cemuhan, dituduh menggadai roh perjuangan, kita tetap kekal dengan prinsip kenegaraan, menjunjung amanah bangsa demi menyelamatkan tanah air daripada terjerumus ke lembah ketidakstabilan. Saudara-saudari, segala amanah kenegaraan yang dipikul bukan semata-mata soal kuasa. Ia adalah pertanggungjawaban untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan neraca maqasid syariah. Inilah acuan yang menjadi pedoman dan pegangan kita. Selagi mana ditaklifkan dengan amanah,
bagi kita menjalankan pentadbiran kerajaan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Hasilnya, amanah kenegaraan ini tidak terhenti pada keputusan politik semata-mata. Ia diterjemahkan melalui pencapaian dan prestasi. Bersama di dalam kerajaan perpaduan, UMNO telah turut menjamin negara kembali ke landasan kemakmuran dan kehidupan rakyat. Alhamdulillah, telah dapat disejahterakan. Dalam tempoh 38 bulan ini, daripada aspek politik dan pentadbiran, kerajaan perpaduan dapat berfungsi tanpa sebarang gangguan. Berbanding dengan episod 22 bulan dan 17 bulan pada penggal Parlimen ke-14 yang lalu. Untuk itu, mari kita menyampaikan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada beliau yang telah dapat memimpin negara dengan baiknya. Kejayaan Yang Amat Berhormat PMX mengekalkan kerajaan hingga ke hari ini tentunya berkat dukungan semua parti-parti yang bergabung di dalam kerajaan perpaduan. 38 bulan ini, negara menikmati pengukuhan ekonomi, pertumbuhan KDNK yang mampan, ringgit yang mengukuh, dan pelaburan langsung asing yang meningkat. Saudara-saudari, ini memperlihatkan antara pencapaian-pencapaian yang telah kita nikmati apabila negara dipimpin oleh kerajaan perpaduan. Kita lihat juga pengangguran menurun, malah kadar kemiskinan dapat dikurangkan, dan pelbagai bantuan dapat disalurkan pada rakyat. 38 bulan yang berlalu, pemerkasaan pendidikan terus diberikan dengan penekanan melalui agenda TVET negara yang membuka ruang dan peluang kepada anak-anak muda menceburi bidang pekerjaan dengan gaji premium. 38 bulan ini juga Malaysia boleh berbangga berada di pentas antarabangsa. Malaysia menjadi pemain aktif dalam membela nasib saudara kita di Palestin. Kita berjaya mempertahankan maruah dan kedaulatan negara. Selain pada itu, kejayaan dalam tempoh ini, kita, Malaysia dengan jayanya telah dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai kepengurusian ASEAN. Kita ucapkan tahniah kepada timbalan Presiden yang juga mencari luar. Pagi ini agak sejuk sedikit. Kita berikan penghargaan sekali lagi kepada timbalan Presiden kita. Apa yang lebih penting, 38 bulan ini juga, pemantapan agenda Islam dan Bumi Putera dapat kita terjemahkan melalui Dasar Tahfiz Negara 2.0. Pendidikan Pratahfiz Kemas bagi lebih 100,000 kanak-kanak setiap tahun. Program Ulul Albab di semua 58 MRSM. Pengiktirafan Sijil Tahfiz Malaysia setaraf kemahiran Malaysia, Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3. Melahirkan golongan hufaz profesional, semuanya telah dapat kita laksanakan dengan jayanya tanpa kita mengenepikan kepentingan berbagai kaum di negara kita. Begitu juga kejayaan kita mewujudkan Suruhanjaya Ekonomi GIG yang dipengerusikan oleh tokoh kepimpinan UMNO. Hasil dari usul yang kita bawa pada Perhimpunan Agung tahun 2023. Malah, Kongres Ekonomi Bumi Putera
yang juga dicadangkan di dalam Perhimpunan Agung pada tahun 2023 telah berjaya melaksana dan melahirkan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035 atau Putra 35. Saya percaya asbab kepada semua pencapaian ini adalah hasil sokongan dan kestabilan politik yang turut disumbangkan oleh UMNO. Kestabilan politik bagi tempoh 38 bulan ini menandakan kita telah memasuki fasa untuk menilai dan menentukan haluan politik parti kita bagi menuju ambang PRU yang ke-16. Saudara-saudari, memang ada tawaran yang terhidang, memang ada yang datang berisik, memang ada yang datang cuba-cuba meminang. Namun, sehingga ke hari ini, UMNO tetap melaksanakan amanah negara dan mendukung kerajaan perpaduan. Saudara-saudari, selagi mana asas kenegaraan ini dihormati, tiada perkara yang dimungkiri. Keikhlasan tidak dihianati. UMNO akan terus memainkan peranannya dengan penuh tanggungjawab. Sekalipun ribut datang melanda, pokok condong ditiup angin, namun akarnya tetap mencengkam di bumi. Jika ada bisikan-bisikan iblis yang cuba memperlekehkan kesetiaan ini, jika kesabaran dianggap sebagai kelemahan, jika cemuhan dan perlecehan dihamburkan terhadap keluarga besar UMNO, sesungguhnya tindakan ini ibarat menyimbah minyak ke api yang sedang marak. Saudara-saudari, sepanjang menggalas amanah kenegaraan ini, UMNO sentiasa berpegang kepada asas penubuhannya. Wa'ad kita dalam mempertahankan prinsip orang Melayu, kesucian Islam, kedaulatan institusi negara, serta cabang-cabang demokrasi tidak pernah dicairkan. Malah asas-asas inilah yang menjadi prasyarat kepada pembentukan kerajaan perpaduan dengan dukungan rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional dan Friends of BN. Kita ucapkan terima kasih kepada dukungan daripada mereka. Namun di sebalik sumbangan dan pertanggungjawaban mengalas amanah kenegaraan ini, benar UMNO berhadapan dengan sentimen dan penolakan orang Melayu terhadap keberadaan kita di dalam kerajaan perpaduan. Kadang-kadang kita terpaksa membayar atas komitmen kita ini dengan harga yang mahal. Saya tahu, kita semua tahu, UMNO kadang-kadang dihina, dicaci dan dilabelkan sebagai AMDAP. UMNO dikatakan telah mencairkan asas perjuangan. UMNO dituduh khianat terhadap kepentingan Melayu dan Islam. Kerana kononnya UMNO mahu semua kuasa itu semata-mata kerana berhasrat untuk terus berpaut pada dahan kuasa. Malah UMNO dituduh takut dan tunduk kepada rakan-rakan politik di dalam kerajaan perpaduan. Kita mendengar suara pemuda, kita mendengar suara wanita, kita mendengar suara puteri, kita mendengar juga suara Tok Man.
Jangan risau. Walaupun kita menjunjung titah perpaduan, walaupun kita bersama kerajaan perpaduan untuk menyelamatkan negara daripada kemelut berpanjangan, sentimen penolakan ini tidak boleh kita kesampingkan. Saya ingin bertanya, apakah pendirian kita menolak URA dan pilihan raya PBT yang akan menghakiskan hak pemilikan dan meminggirkan suara orang Melayu di bandar, boleh dikatakan sebagai mencairkan perjuangan Melayu? UMNO menolak kedua-dua ini. Apakah apabila kita menolak pengiktirafan tapak warisan dunia yang berat sebelah, dikatakan UMNO tunduk kepada agenda pihak lain? Apabila kita membantah UEC yang mencabar sistem pendidikan negara, dikatakan sebagai tanda kita berkompromi. Saudara-saudara, jawapannya, kita tidak pernah mengorbankan manifestasi perjuangan parti kita. Malah, no UNWA, no DAP, suatu ketika dulu menjadi mantra untuk menggambarkan seolah-olah kita mencabuli keputusan yang dibuat di dalam Perhimpunan Agung UMNO. Sedangkan keputusan no UNWA, no DAP, no Bersatu dibuat sebagai pendirian untuk kita bergerak secara solo pada PRU ke-15 yang lalu. Hakikatnya, kita mengambil keputusan bersama kerajaan hari ini setelah ada pihak yang menolak titah yang di Pertuan Agong supaya dibentuk kerajaan perpaduan sesama mereka. Kita juga terpalit dengan sentimen kelemahan kerajaan yang membawa kepada terhakisnya sokongan, baik daripada kalangan ahli maupun orang-orang Melayu secara keseluruhan. Keberadaan kita di dalam kerajaan perpaduan ini juga walaupun atas kepentingan negara, ia telah mengundang keretakan hubungan mesra sesama parti komponen Barisan Nasional. Satu ketika dahulu. Tapi alhamdulillah semua ada di depan kita ni sekarang. Hingga ada yang telah membuat keputusan untuk meninggalkan gabungan yang selama ini menjadi tonggak kestabilan. Ada yang mengajuk nak masuk kat sana. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini pula adik-beradik. Kita sambutlah. Jangan buat macam-macam. Kita dakaplah balik sesama sendiri. Merajuklah tak apa. Merajuk sekejap lah. Marilah kita balik. Dakaplah kita. Tapi janganlah merajuk lagi. Kita pun tak larat nak pujuk. Balik ke sini, duduk kat rumah besar ni, kita sama-samalah, kita rakyat Malaysia, kita sahabat dalam Barisan Nasional. Saudara-saudari, Waima Saban hari turut diratibkan keputusan menyertai kerajaan perpaduan dulu. Kononnya adalah untuk Zahid menyelamatkan diri. Itu tuduhan. Zahid dah selamat pun.
Zahid dikatakan mengenepikan setia kawannya kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Itu tuduhan dulu. Malah simpati kita, pembelaan kita, solidariti kita kepada bosku telah ada yang ambil kesempatan, kononnya mereka lah pejuang. Mereka menjadikan ini satu momokan dan dipersendakan. UMNO tidak pernah goyah untuk terus bersama-sama dengan Datuk Seri Najib. Ya, Datuk Seri Najib, mantan pemimpin kita. Keberadaan kita dari segi kerohanian dan minda tidak pernah goyah, tidak pernah berubah. Malah, saudara-saudari, beliau sendiri telah menghubungi saya, menelpon saya dalam kepayahan beliau di belakang jeruji besi. Beliau menitikkan salam dengan lafaz Assalamualaikum kepada sidang perwakilan semua. Saudara-saudari, UMNO merafak sembah, menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar insan yang bernama Najib Tun Abdul Razak diberikan ihsan terhadap hamba tuanku Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Bagi hamba tuanku itu beroleh apa sahaja pertimbangan dan keringanan untuk membolehkan beliau dapat kembali semula ke pangkuan keluarga dan kepada kami semua. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sebagai tanda dokongan kita, marilah kita berikan laungan daulat tuanku sebanyak 3 kali. Daulat tuanku! Daulat tuanku! Tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Terima kasih. Justru, saudara-saudari, inilah hakikat perjuangan. Kesabaran adalah sebahagian daripada kekuatan. Percayalah saudara-saudari, saya dan barisan kepimpinan tidak pernah tuli terhadap suara akar umbi. Segala keluh kesah, keresahan dan desakan termasuk cadangan untuk keluar daripada kerajaan, perpaduan, didengari, dinilai dan diperhalusi oleh peringkat kepimpinan tertinggi. Tetapi jangan ada batu api dari dalam atau dari luar. Keputusan kita memilih bukan keputusan yang mudah. Sebaliknya keputusan yang berpaksikan pertimbangan negara dan maslahah ummah. Saudara-saudari, jangan khawatir. UMNO tetap setia kepada perjanjian. UMNO menghormati semangat kerjasama. UMNO berpegang teguh kepada keputusan kolektif yang dimeterai bersama. Namun, jangan diusik-usik perasaan kita. Jangan simbah minyak di api yang sedang marah. Kesabaran UMNO ada batasnya. Jangan diuji-uji. Jangan diusik-usik. Suara pemuda kita dengar.
Suara wanita kita dengar. Puteri yang lemah lembut pun garang semalam. Jangan cuba usik-usik. Kalau diusik, saya dengan Tok Mat lawan, tetap lawan. Jangan cuba-cuba. Yang dijanjikan nak beri, berilah. Jangan kejap beri, kejap berdolak dalih. Cakap depan, baik-baik. Jangan pusing-pusing. Sejarah kita, bila kita janji, kita buat. Bukan janji lain, buat lain. Kerana sejarah UMNO, siapa pun yang menjadi presiden, apabila kita menjalin kerjasama sejak Persekutuan Tanah Melayu hingga ke hari ini, hubungan yang dibina bukan dengan sandiwara. Kerjasama politik yang dijalin bukan dengan muslihat dan tipu daya. Sebaliknya, UMNO sentiasa berpegang dengan prinsip kesetiaan dan mesti dibalas dengan penghormatan dan penghargaan. Bukan sebaliknya. Permuafakatan pula mesti diiringi dengan keikhlasan dan kejujuran. UMNO tidak menagih layanan istimewa. Namun, UMNO bukan parti tempelan atau pelengkap kepada mana-mana gabungan. Jangan ingat UMNO parti kari pulih, parti daun kari. Bila nak masak, daun kari itu masuk dalam kuali. Bila dihidang, dikuis ke tepi. Barang harus diingat, UMNO adalah tiang steri kepada kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Saudara-saudari melihat kepada hakikat dan cabaran keberadaan kita dalam kerajaan perpaduan ini. Selama 3 tahun, tidak ada usaha tebuk atap. Tidak ada usaha tarik brek. Pull the plug. Jangan risau, ini Zahid Hamidi lah. Kita setia. Tapi jangan perkotak-katikkan Zahid Hamidi dan seluruh kepimpinan UMNO dan ahli UMNO. UMNO ini parti keramat. Kita tahu, kita tidak pernah terlepas daripada berhadapan dengan realiti dan cabaran politik semasa. Saya sangat bersetuju dengan ucapan dasar peresmian Tok Mat. Hebat Tok Mat. Saya dapat simpulkan dan rumuskan 3 realiti utama yang terhampar di hadapan kita sekarang. Pertamanya, realiti politik negara berhubung dengan cabaran politik rentas gabungan kepartian. Cabaran politik rentas gabungan kepartian. Kita tahu landscape politik masa kini memaksa kita menerima hakikat bahawa tiada satu parti pun yang boleh memerintah bersendirian. Era dominasi mutlak satu-satu gabungan sudah berakhir. Dulu, kita dalam Barisan Nasional merupakan gabungan tunggal untuk kita mentadbirkan negara. Kini kerajaan terbina hasil kerjasama rentas gabungan melibatkan 17 parti gabungan. BN sendiri, PH, GPS, GRS, Barisan, KDM.
Gabungan-gabungan ini diikat dengan perjanjian yang dipersetujui bersama. Ini merupakan satu realiti baru yang menuntut supaya kita keluar daripada zon selesa politik lama. Saya menghargai usaha yang amat berhormat Perdana Menteri yang mengadakan pemukiman menteri-menteri bersama-sama dengan kepimpinan utama parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Saudara-saudari, 17 parti ini bukan mudah untuk kita menguruskannya. Saya tahu ada di antara kita yang merasa kekok dan skeptikal bekerjasama dengan bekas teru politik. Tetapi inilah tuntutan semasa demi kestabilan politik negara. Politics is the art of compromise. Politik gabungan menuntut seni berkompromi dan berjiwa besar. Kita mesti belajar bekerjasama tanpa menggadaikan prinsip asas perjuangan. Kita perlu membina konsensus baharu dengan rakan-rakan gabungan. Sambil terus menjadi suara yang lantang memperjuangkan agenda agama, bangsa dan tanah air tanpa meninggalkan rakan-rakan daripada kaum-kaum yang lain. Cabaran politik gabungan ini adalah ujian kematangan buat kita semua. Apakah kita mampu untuk mengetepikan perbezaan lampau demi masa depan bersama? UMNO mesti memilih dan menghadapi cabaran ini dengan keberanian dan kejujuran. Atau kita mahu terus lemas perlahan-lahan dalam keusangan. Kita bukan sekadar perlukan rombakan struktur. Kita perlukan pembaharuan nilai dan matlamat. Kita tidak perlukan slogan baru. Kita perlukan gagasan yang segar. Tetapi tetap berakar pada tunjang perjuangan asal. Dan jika ada suatu pelajaran besar daripada perjanjian Hudaibiyah yang menyebutkan ibrah pengajarannya, kemenangan tidak selalu datang melalui jalan lurus. Kadang-kala ia hadir melalui sabar, strategi dan kompromi yang bijaksana. Kita tidak boleh terus hidup dalam penafian. Kita tidak boleh terus bergantung pada perjanjian yang sudah pincang. Kita tidak boleh terus menghulur tangan yang tidak lagi disambut. Kita tidak boleh terus bertepuk sebelah tangan. Telah tiba masanya kita membentuk suatu wadah yang mengikat prinsip, bukan semata-mata mempertahankan kedudukan, posisi kita. Tetapi tiba masanya UMNO bangkit semula dengan penuh keberanian, dengan kejujuran, dengan hala tuju yang benar-benar didambakan oleh rakyat. Saudara-saudari, saya bukan orang Negeri Sembilan macam Tok Mat. Kalau kena gayungnya, ke hilir dan mudik pun sampai jua. Yakinlah, ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Kedua, kita berhadapan dengan realiti dinamika politik Melayu dan cabaran identiti. UMNO lahir sebagai suara Melayu dari akar nasionalisme tulen, dari semangat mempertahankan maruah bangsa. Tetapi hari ini kita harus berani mengakui politik Melayu sedang berpecah. Bukan kerana perbezaan dasar. Ada yang kata bukan kerana perbezaan aqidah, tetapi kerana keangkuhan, dendam dan kerakusan ini merosakkan. Kuasa yang dahulunya kukuh kini terlerai kerana pertarungan sesama sendiri. Dahulu semasa kerajaan ditunjangi UMNO,
Ia memperlihatkan pentadbiran negara dikuasai oleh kaum majoriti iaitu Melayu. Kini apabila senario politik berubah, UMNO tidak lagi dominan atau menguasai kerajaan. Muncullah suara yang mengatakan sebagai kaum majoriti Melayu sepatutnya menguasai. Itu suara cynical, suara sinis. Rakan-rakan kita dalam BN and Friends of BN, itu suara daripada luar. Inilah akibatnya apabila kita diracik-racik. Maka melemahlah keindukan politik Melayu. Hilanglah penguasaan kita di dalam pentadbiran negara. Ada yang menjadikan agama sebagai slogan. Ada yang menjadikan bangsa sebagai perisai. Sentimen mengambil alih pertimbangan. Rasional diganti dengan kemarahan. Dan dalam hiruk pikuk itu, majoriti rakyat masih mendambakan pengukuhan Parti Melayu untuk mentadbir dengan berkesan. Saudara-saudari, fenomena ini bukan hanya berlaku di Malaysia. Di seluruh dunia kita melihat kebangkitan parti-parti berhaluan kanan apabila rakyat hilang kepercayaan kepada arus perdana. Di Eropah, di Amerika dan di Asia. Naratif nasionalisme dan politik identiti kembali mengisi kekosongan harapan rakyat. Soalnya, adakah kita belajar dari trend ini? Percayalah, rakyat tidak menolak agenda Melayu Islam. Mereka menolak hipokrasi berlandaskan Islam. Mereka menolak jika agama dan bangsa hanya dijadikan sandaran untuk menutup kelemahan. Justru, UMNO perlu tampil sebagai suara Melayu progresif. Sebab apa? InsyaAllah kita mempertahankan hak tanpa menindas, yang menjaga prinsip tanpa memusuhi, yang membawa nilai bukan sekadar slogan. Jika kita mahu menyatukan ummah, politik kita mesti kembali kepada nilai, bukan sekadar emosi. Dan UMNO mesti berdiri berajui tegas pada prinsip, jelas pada arah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti bijaksana dalam mendepani realiti politik UMNO dan krisis keyakinan. Kita juga mesti pintar mengurus keadaan dalaman UMNO terlebih dahulu. Kita harus berani mengakui bahawa UMNO masih relevan. Namun keadaan ini belum pulih sepenuhnya. Ya, api perjuangan itu masih ada bara. Lihat saja. Bukan untuk riak, angkuh, ujub. PRRK, Pilihan Raya Kecil Dun Nenggiri, Dun Mahkota, Air Kuning, yang memperlihatkan UMNO, BN, masih punya asas dan sokongan di akar umbi sebenarnya. Namun, Pilihan Raya Negeri Sabah menyedarkan kita bahawa pilihan raya itu merupakan pilihan rakyat dan rakyat boleh beralih arah sekelip mata. Itu disebutkan oleh Tok Mat. Saudara-saudari, dalam konteks sokongan golongan muda umpamanya, data pasca PRU ke-15 menunjukkan bahawa hanya 23% pengundi berusia 18 hingga 30 tahun memilih Barisan Nasional. Adakah angka ini masih sama atau tanpa kita sedari ia semakin merosot? Kerana kita masih terperangkap dalam gaya politik lama. Di samping itu, kita berhadapan dengan fenomena political atheist yang berada di kalangan Gen Y dan Gen Z.
Mereka tidak lagi berpegang pada mana-mana ideologi. Sebaliknya membuat pertimbangan berdasarkan sentimen dan persepsi. Mereka juga skeptikal terhadap semua bentuk politik. Tidak percaya kepada janji. Bahkan tidak mahu terikat dengan mana-mana fahaman atau blok politik. Tambahan pula jurang antara kehendak rakyat dengan gerak kerja parti kian melebar. Rakyat hari ini tidak cukup dengan khidmat kebajikan semata-mata. Rakyat mahukan solusi yang tuntas, penyelesaian yang tuntas untuk menyelesaikan masalah harian mereka. UMNO perlu ikhlas membaca sentimen semasa dan berani berubah seiring dengan aspirasi rakyat jika kita mahu mengembalikan kepercayaan rakyat sepenuhnya. Buanglah budaya mencari-cari kesalahan. Tinggalkan perangai bekerja hanya jika menjadi calon. Jangan hanya muncul semasa pemilihan. Jangan hanya ke hadapan bila mencapai kemenangan. Tetapi menikus bila dilanda kekalahan. Bila menang, inilah kejayaan kita bersama. Bila kalah, presiden tanggung segala-galanya. Saudara-saudari, parti ini bukan parti milik Zahid Hamidi. Bukan parti milik Tok Mat Hassan. Bukan milik Tok Wan. Bukan milik Tok Khalid. Bukan milik Tok Jo. Parti ini milik kita bersama. Jatuh bangun tanggungjawab kita bersama. UMNO tidak boleh lagi bersandarkan nostalgia dan slogan. Kita mesti membuktikan value proposition baru pada rakyat. Rebranding atau penjenamaan semula perjuangan yang perlu disusuli dengan transformasi dalaman secara berdisiplin. Bukan bersifat sementara, tetapi perubahan budaya secara total without fear and favor. Memahami pertanggungjawaban 3 tahun ini dalam menggalas amanah kenegaraan. Dan realiti politik semasa, orang-orang UMNO perlu bersedia mengadaptasi dinamika politik dan menerima perkara-perkara baru di luar norma kebiasaan. Mempertahankan prinsip saja tidak memadai. Tanggungjawab UMNO hari ini jauh lebih besar kerana UMNO adalah rumah bangsa. Tempat untuk menyatukan kembali orang-orang Melayu. Bukan dengan retorik amarah, bukan dengan dendam sejarah, tetapi dengan haluan yang jelas dan jiwa yang besar. Gagasan payung besar untuk orang Melayu pernah cuba dibina tanpa UMNO. Tetapi sejarah telah membuktikan ia tidak mendapat sambutan. Payung besar itu rebah kerana tidak berpaut kepada rumah asalnya, rumah UMNO. Kenapa perlu kepada payung? Andai rumah UMNO ini sudah tersergam indah untuk memayungi seluruh umat Melayu. Rumah UMNO adalah tempat teduhan orang Melayu. Rumah ini juga menjadi penjaga keseimbangan dan keharmonian semua kaum. Rumah ini juga menjadi tempat terciptanya kemakmuran negara. Sejarah rumah bangsa ini tidak akan pernah terpadam. Saudara-saudari, dari rumah inilah lahirnya pelbagai parti dan gerakan politik Melayu. PAS asal daripada kita. Semangat 46 dari kita juga. PKR dari kita. Bersatu, jangan lupa dari kita. Malah Pejuang dari kita. Warisan JRS dari kita. Namun, apa yang kita lakukan, kita lupakan itu semua dan kita berkongsi sebagai satu roh kenegaraan.
Ya, kita tahu ada parti-parti itu lahir dari konflik dan kecewaan. Ada yang muncul akibat perbezaan hala tuju dan wadah yang tidak selaras. Ini bukan sejarah untuk kita banggakan, kerana UMNO adalah induk kepada pengujutan parti-parti yang saya sebutkan ini. Kita bukan mahu angkuh, kita bukan mahu ujub. Tetapi perlu diinsafi oleh kita semua dengan penuh rendah hati. Politik Melayu Islam tidak boleh terus berselerak. Bak tamsilan pepatah Melayu, bila biduk lalu, tentu ada ranting yang patah. Tentu ada daun yang pecah, tentu ada rimbunan yang terbelah. Namun akhirnya kiambang tetap bertaut. Rasulullah pernah menyebut, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebahagiannya saling menguatkan satu sama lain. Saudara-saudari, sampai bila kita mahu bersengketa? Sedangkan bangsa sedang terluka. Tatkala patah sayap bertongkatkan paruh, UMNO mesti tampil sebagai peneraju. Jika perpecahan terus dibiarkan, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Maka UMNO harus menjadi jambatan, menyambung ukhuwah yang retak, menyatukan suara yang berselerak. UMNO bukan parti 5 tahun pilihan raya. UMNO adalah parti 8 dekad peradaban. UMNO adalah benteng kepada kesinambungan dan kestabilan negara. Memikul tanggungjawab memimpin wacana penyatuan, penyelesaian dan masa hadapan. Saudara-saudari, sebab itulah meskipun UMNO ditekan dan dihimpit dari setiap penjuru, kita tetap berdiri teguh membela ummah. Selagi UMNO setia kepada prinsip ini, maka selagi itulah UMNO akan kekal sebagai rumah besar bangsa Melayu. Tempat kita kembali membina kekuatan, bukan lagi menambah episod perpecahan. UMNO adalah rumah asal politik Melayu. Dari rumah inilah lahirnya kemerdekaan, terbinanya perlembagaan, Islam dimartabatkan, dan raja-raja Melayu didaulatkan. Rumah ini bukan sekadar dinding dan bumbung. Ia menjadi paksi kepada sebuah negara bangsa, rimbunan yang memayungi segenap latar agama, bangsa dan budaya. Namun rumah ini mesti dijaga. Takkan kita hanya berpeluk tubuh andai atapnya telah bocor, lantainya pula mula reput. Rumah ini perlu dibersihkan dari debu keangkuhan agar kembali menjadi teduhan selesa buat seluruh anak bangsa tanpa mengira pangkat dan darjat. UMNO bukan parti elit, tetapi lahir dari keringan rakyat. UMNO adalah rumah buat semua bertaut kembali. Saat ada yang hilang arah, saat ada yang semakin rebah, kembalilah. Kembalilah. Bak kata pepatah, sesat di hujung jalan, kembali pengkat jalan. Memetik pesan Tenas Effendi dalam tunjuk ajar Melayu. Apa beliau sebutkan? Apalah tanda Melayu bertuah? Pertama, pemaaf. Kedua, pemurah. Apalah tanda Melayu bermaruah? Memberi maaf, ia pemurah. Apalah tanda Melayu beradat? Pantang hidup berdendam kesumat. Apalah tanda Melayu beriman? Hati pemaaf, pemurah tangan. Untuk itu pintu rumah bangsa ini. Untuk itu pintu rumah bangsa ini sentiasa terbuka luas.
Di sini kita dilahirkan, di sini juga kita dibesarkan. Di sini jugalah kita mengadun erti perjuangan. Justru, bagi menyambut kembali kepulangan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, ahli keluarga kita, sebuah jawatankuasa penyatuan ummah bangsa. Sebuah jawatankuasa penyatuan rumah bangsa akan ditubuhkan. Bagi menerima kemasukan atau penyertaan semula mana-mana pihak, baik secara individu atau secara en bloc ke rumah bangsa ini. Saya mahu dengar dari sidang perwakilan. Adakah kita bersedia menerima saudara-saudara kita kembali ke rumah bangsa ini? Adakah kita semua bersetuju penubuhan jawatankuasa ini? Yang tak bangun tu tak setuju? Setuju? Sokong? Terima? Terima kasih. Ucapan saya belum habis lagi. Terima kasih. Saudara-saudari, dalam menempuh jalan berliku ke hadapan, UMNO perlu memperkukuhkan pasak-pasak perjuangan bagi memastikan rumah bangsa ini mampu menyediakan landasan untuk mara dengan lebih terarah. Untuk itu, saya suka menggariskan pemugaran upaya politik UMNO yang melibatkan. Dengar baik-baik. Kita mesti bersama-sama melakukan langkah ini. Pertamanya untuk melakukan pemulihan keyakinan dan sokongan orang Melayu. Pemulihan mesti bermula dengan membetulkan naratif parti di mata rakyat. Ia merupakan proses menyeluruh untuk mengembalikan keyakinan bagi memperbaiki persepsi, memulihkan kredibiliti dan menampilkan UMNO sebagai wadah perjuangan Melayu yang relevan, segar dan berwibawa. Justru, dalam rangka pemulihan ini, UMNO akan menganjurkan musyawarah nasional bagi membicarakan agenda politik Melayu dengan merangkul semua pertubuhan, pakar-pakar, ahli akademik dan profesional. Sekali lagi saya mahu bersetuju kita wujudkan musyawarah nasional. Yang kedua, untuk mendepani perubahan budaya fikir dan pola bekerja, kita mesti bersedia menjadi parti yang sentiasa terbuka terhadap penyertaan dan idea-idea baru walaupun datangnya dari luar kerangka parti. Setuju? Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk melakukan penjenamaan semula dalam kerangka kerjasama politik, kita seharusnya menyedari keadaan sudah berubah. Tuntutan generasi juga semakin rencam. Ini menuntut kita untuk menilai semula bentuk-bentuk kerjasama politik yang sesuai dengan situasi politik semasa. Ini termasuklah untuk kita mengkaji semula dengan persetujuan rakan-rakan dalam BN and Friends of BN, mengkaji semula bentuk gabungan politik Barisan Nasional. Barisan Nasional telah berusia lebih 50 tahun dan perlu diberikan nafas baru
agar dilihat sesuai dengan tuntutan zaman. Rakan-rakan politik yang setia selama ini perlu dirangkul bagi menambah kekuatan dan sokongan. Ini saya akan bawa dalam mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Untuk itu, UMNO ingin mencadangkan satu proses rebranding atau penjenamaan semula yang menyeluruh perlu dibuat oleh BN bagi menghadapi PRU ke-16 dengan persetujuan dalam Dewan Tertinggi BN. Saudara-saudari, kini kita berhadapan dengan kepelikan politik. Politik yang pelik. Dulu ada yang menjadi kawan, tetapi kini menjadi lawan. Ada yang menikam secara berdepan, ada yang menikam dari belakang, ada yang menipu terang-terangan, ada yang baling batu sembunyi tangan, ada yang bersama di peringkat persekutuan, tetapi di negeri bertembung bermati-matian. Pengalaman di Sabah membuktikan kepelikan politik ini telah berlaku. Apabila kita membuat keputusan untuk menentang GRS ketika itu, tetapi rakan kita pula boleh sebetas bersama dengan mereka. Kesudahannya apabila kerajaan mahu dibentuk, semua pihak duduk semeja atas nama kestabilan politik. Tak kepelik politik hari ini. Tidak terbayang andai nanti wujud kerjasama politik antara parti yang berlainan haluan di peringkat negeri dan juga persekutuan. Mungkin nanti kerjasama di peringkat persekutuan tidak dicerminkan dalam kerjasama di peringkat negeri. Kerana kini politik penuh dengan kepelikan. Itulah hakikat politik yang perlu kita hadapi menjelang PRU ke-16. Dan di dalam menyongsong PRU ke-16 ini, kita mesti bersedia untuk berhadapan dengan apa jua kepelikan politik di luar batas kebiasaan. Ia menuntut pengorbanan, kefahaman dan kebersamaan semua peringkat parti. Baik yang ada di atas pentas ini, saya pesan semalam dalam mesyuarat khas Majlis Tinggi, yang di bawah ini sedang melihat yang di atas. Alhamdulillah, pada kali ini tidak ada siapa yang mengunyah. Kita berikan penghargaan pada kepimpinan. Dulu di atas pentas ni, mengunyah macam-macam. Yang bawah tengok je kesian. Tapi ini Alhamdulillah, semua bagus. Bagus. Dulu, di atas dan di bawah ni, ada generasi menunduk. Main phone. Presiden cakap berbuih-buih. Tapi siap layan phone. Tapi hari ni baguslah. Saya ucapkan tahniah. Itu sebabnya baik yang di atas pentas ni maupun yang di bawah, di dalam ataupun mahu yang di luar, di sini maupun yang di kampung halaman yang berjawatan atau tidak, bila saya datang ke tingkat 3, tingkat 4, saya lihat Perhimpunan Agung kali ini luar biasa sambutannya. Ini bukan ada yang sponsor baju, atau sponsor bas, atau sponsor duit makan. Tak ada. Tak ada. Kalau nak bagi sponsor nasi bungkus pun Aziz baling aja. Tapi tak apa Aziz, ini bukan tahun pemilihan. Bagilah apa-apa yang patut. Saudara-saudari, saya nak landing dah. Sebagai penutup. Perjuangan ini tidak dibina dalam tempoh sehari.
UMNO telah melalui episod jatuh bangun, luka dan sembuh, disalah faham dan diuji berkali-kali. Namun, kita lihat, satu pun tidak pernah goyah. Semangat setia para ahlinya yang terus berpaut pada parti ini walaupun ombaknya kencang menghempas bumi. Selagi ada bangsa yang perlu dibela, selagi maruah Melayu dan Islam perlu dipelihara, UMNO tidak akan berundur. Kita akan terus memayungi kerana itulah janji yang dipegang selama ini. Sementara kita inginkan penyatuan, pada waktu yang sama kita dibayangi oleh episod pengkhianatan. Sementara kita ingin pertahankan perpaduan, kita dilanda sentimen penolakan orang Melayu terhadap peradaan kita di dalam kerajaan. Inilah yang perlu ditangani secara berhikmah. Mempertimbang antara musibah dan masalah, mengatur langkah agar kita tidak rebah, mengorak usaha agar UMNO kembali gagah. Hari ini kita semua berdiri bukan untuk menyalahkan. Sebaliknya kita berdiri untuk menyatukan, mengajak semua yang pernah bersama, memeluk erat yang masih setia. Kita tidak mencari titik perpecahan. Kita mencari jalan penyatuan. UMNO ini adalah amanah kita. UMNO ini perlu kita pikul bersama. Dengan tekad, dengan setia. Dengan seluruh jiwa dan raga. Dengan amanah kenegaraan yang digalas. Dengan pintu rumah bangsa yang terbuka luas. Dengan haluan yang semakin jelas. Dengan hati yang luhur serta ikhlas, mari kita bersama-sama berdiri untuk menyatakan kesediaan kita untuk melaungkan semangat bersama kita. Hidup UMNO! Hidup Melayu! Hidup BN! Saya titipkan ucapan ini untuk dibahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.